Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita rafa' syukur pada Allah. Alhamdulillah pagi ni kita dapat sama-sama lagi dapat solat, alhamdulillah. Pagi ni tuan-tuan, saya bercadang untuk kita sambung tafsir Al-Munir yang kita bincang hari tu. Kitab tertinggal pula tuan-tuan. Sekarang ni saya pindah di Teluk Pelima Garang sekarang ni duduk. Jauh juga tu. Letak dah kitab tak ingat juga. Cuma hari Minggu saya duduk di KL lah. Ada 2 rumah, tapi orang rumah masih so lagi. Tuan-tuan, jadi pagi ni tak apa, kita cerita sedikit berkenaan dengan saya cerita dalam bab umum hari ni tuan-tuan. Cuma pagi ni saya akan sentuh beberapa perkara yang berkait dengan munakahat lah. Pagi ni saya nak sentuh tentang iddah dan ihdad. Kita boleh dengar sikit lah, mudah-mudahan kita belajar tuan-tuan. Sebab berkait dengan iddah dan ihdad ini di antara perkara yang menjadi kewajipan kita tahu. Kita kena tahu ni dalam bab ni. Kita orang lelaki, lebih-lebih lagi orang perempuan, dia kena tahu dalam bab iddah dan ihdad ini. Sebab saya duduk di jabatan pun bahagian nikah ni tuan-tuan. Sebab hari-hari berkait dengan hal ni, ada yang menyebabkan pernikahan tu tuan-tuan, saya pernah sebut dulu, kita farakkan pernikahan dia. Farak ni makna pisahkan pernikahan dia tu oleh kerana bernikah dalam tempoh iddah. Bernikah dalam tempoh iddah. Dan pernikahan berlaku bukan tempat kita, dia berlaku tempat lain. Mana berlaku di luar negara, berlaku di overseas, Thailand je lah. Tapi bunyi overseas tu nampak jauh sikit, tuan-tuan. Jadi bila berlaku begitu, kita terpaksa farakkan balik pernikahan bila mana dia pergi ke mahkamah, dan mahkamah pisahlah dengan kuasa mahkamah, bukan kuasa pejabat agama, kuasa mahkamah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, oleh yang demikian tadi, maknanya di antara bab hukum ni, di antara satu perkara yang wajib kepada kita tahu dalam bab ni. Baik, ada 2 ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala sebut, satu dalam surah, Allahu Akbar, lupa tadi. Cuma ayatnya berbunyi tuan-tuan, Allah Taala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Sadaqallahul azim. Itu ayat 1. Kemudian ayat yang kedua, Allah Ta'ala sebut, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Sadaqallahul azim. Itu ayat yang kedua. Ayat pertama tadi tuan-tuan yang saya baca tadi, maksud dia Allah nyatakan, dan isteri-isteri yang diceraikan itu tuan-tuan, yatarabbasna ni maknanya dia kena menahan diri. Yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, menahan diri dia daripada untuk dia berkahwin dengan orang lain, lebih kurang dalam tempoh dia thalathata quru ni makna 3 kali suci.
3 kali suci. Kemudian dalam ayat Allah tadi yang kedua yang saya baca, Allah Ta'ala nyatakan dan isteri-isteri yang telah kematian suami dia, maka Allah sebut dalam ayat tu, tuan-tuan, dia pun kena tahan diri dia dalam tempoh 4 bulan 10 hari, dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Okay, Jadi berdasarkan kepada 2 ayat tadi, tuan-tuan, di situ ada kaitannya dengan iddah. Bila sebut iddah dan juga ihdad, ayat kedua tu berkait dengan ihdad. Ayat pertama tu iddah. Bila sebut iddah ni tadi, tuan-tuan, kalau kita rujuk perbahasan hukum syarak fiqh, maka iddah ni memberi pengertian tempoh menunggu ataupun waktu menunggu. Tempoh menunggu ni, tuan-tuan, dalam ayat Allah yang kita dengar tadi, Allah sebut yatarabbasna ni, maka ulama fiqh sebelum tuan-tuan, ulama dia dalam bab fiqh ni dia panggil, sebelum pergi kepada hukum tadi, dia ada melibatkan dasar dia, ilmu berkait dengan sebelum pergi kepada hukum tu tadi. Sebab tu nama dia panggil usul fiqh. Dari ulama usul fiqh ni, tuan-tuan, dia gali bila Allah sebut yatarabbasna ni, dikaji kepada ayat tu tadi, dia memberi pengertian hukumnya apa dia. Kena menahan diri ni hukum dia macam mana. Maka para ulama menyatakan hukum yatarabbasna ni tadi menjadi kewajipan. Wajib dia jadi wajib kepada tiap-tiap orang tu tadi untuk menahan diri dia. Sebab itu bila tuan-tuan berkait dengan iddah tu tadi, maka bagi orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia kena menahan diri dia, khususnya melibatkan orang perempuan tadi, untuk berkahwin dengan orang lain. Sebab tu dipanggil tempoh menunggu. Tempoh menunggu tu dia jadi wajib. Jadi wal mutallaqat, bagi isteri-isteri yang diceraikan tadi, sama ada perceraian berlaku dalam talak rajai, talak yang boleh dirujuk, talak 1, talak 2, ataupun talak bain. Bain ada 2, bain sughra dengan bain kubra. Contoh talak bain, tuan-tuan, sama ada berlaku perceraian melalui tuntutan fasakh, ataupun berlaku perceraian melalui khulu', tebus talak, ataupun fasakh tu tadi, ataupun juga berlaku yang tuan-tuan, hak tidak berlaku persetubuhan, dia bukan, mana dia tidak ada iddah, mana jalan fasakh dan jalan khulu' tu tadi. Ataupun berlaku perceraian talak bain kubra, sama ada berlaku talak 3 ataupun berlaku li'an. Li'an ni, tuan-tuan, suami tuduh isteri berzina. Ni dia hukum dia. Dalam kes li'an pun dia kena ada iddah di situ bila mana berlaku. Jadi bila mana berlaku situasi perceraian sebegitu, tuan-tuan, maka menjadi kewajipan pada orang tadi untuk dia beriddah. Tempoh menunggu tu tadi wajib, bukan sunat, tidak. Sebab itu bila mana berlaku juga pernikahan yang dalam iddah ni tadi, tuan-tuan, confirmlah pernikahan tadi tak sah dari sudut hukum syarak, walaupun dia berlaku di luar negara sekalipun. Tu sebab berlaku. Dia duduk Kuala Lumpur, berlaku perceraian dengan suami dia, dan berlaku perceraian tadi ialah konflik tu ada, tuan-tuan. Kemudian ia jumpa dengan orang baru, lepas berlaku cerai itu nak nikah terus. Ni bukan lelaki lah, ni melibatkan ke orang perempuan ni, tuan-tuan. Jadi dia buat permohonan kebenaran berkahwin, tuan-tuan, pergi ke Jawi, tak lepas. Memang tak lepas pun kita tak akan lepas, kerana dalam tempoh iddah.
kemudian dia lari ke Thailand, berlaku pernikahan di sana dalam tempoh iddah. Maka pernikahan tadi tuan-tuan, ialah bila berlaku di Thailand tuan-tuan, siasatan terhadap individu ni dia tak lumat. Sebab berlaku di Thailand ni macam-macam berlaku di Thailand ni. Ada juru nikah yang bukan juru nikah pun ada. Ada juru nikah yang tamak tauliah dia pun ada. Yang dulu memang dia dilantik sebagai juru nikah, tapi habis dah tauliah dia. Ada yang melibatkan hak imam surau gitu je tuan-tuan, mumpung akad nikah juga. Jadi bila mana berlaku begitu situasi nikah tu tadi, dan wali masa tu tak ada, wali tak ada pada majlis akad nikah tu tadi. Jadi berlaku nikah gitu je lah, yang akhirnya menyebabkan pernikahan tadi tak sah dari sudut hukum syarak. Tu ni benda-benda yang banyak tuan-tuan. Sebab tu saya sebut kepada tuan-tuan pada pagi ni, tuan-tuan, mudah-mudahanlah anda kata ada sahabat kita ke, waris kita ke, siapa ke, makna kalau begitu mungkin kita boleh peringat balik. Bila mana berlaku nikah ni tuan-tuan, ialah kalau berlaku, contoh berlaku di Thailand, orang tu nikahkan, confirm dia akan duduk sekali. Takkan jarang berlaku nikah tu dia duduk asing-asing, tak, jarang begitu, mesti duduk sekali. Bila duduk sekali berlaku persetubuhan. Bila berlaku persetubuhan, anda katalah kalau dah berlaku persetubuhan tu dengan anak tu tadi, dapat anak pula, tu dia akan jadi benda-benda yang berkait banyak perkara. Sebab itu tuan-tuan, kita di wilayah ni bagi kes perceraian saja kita akan teliti. Macam saya sebagai pendaftar nikah cerai ni tuan-tuan, sebab melibatkan kuasa pendaftar ni, diberi kuasa kepada pendaftar ni tuan-tuan, dia boleh daftar cerai. Dan berlaku pendaftaran cerai itu tadi maknanya dengan pengetahuan dia. Dan kalau kes orang nak rujuk pun tuan-tuan, kalau dia pergi jumpa dengan pendaftar tu dia masuk dalam bab ni, dia akan pergi selalu kepada tempoh iddah tu. Macam saya sebagai contoh, bila mana ada pasangan nak rujuk tadi, saya akan lihat kepada tempoh iddah berapa lama. Dan dalam tempoh iddah tu tadi dia ada situasi-situasi tertentu, dia bukan boleh ikut dan gitu, tidak tuan-tuan. Sebab berlaku situasi-situasi yang berlaku cerai ni, kalau dalam kita cerita bab iddah, contoh berlaku perceraian, keadaan mana situasi isteri tadi diceraikan, tu dia jadi makna benda yang kita tengok. Sama ada isteri tadi masa dia kena cerai tadi berlaku persetubuhan ke tidak, satu. Kemudian dia tu tadi dalam keadaan suci ataupun suci disetubuhi, ataupun dalam keadaan haid, ataupun dalam keadaan dia tu mengandung, ataupun dalam keadaan dia tu memang tidak ada haid lah. Di situ. Jadi situasi ni tuan-tuan, dia sangat penting. Sangat penting lah tuan-tuan. Mana berkait dengan bila mana kita berlaku perceraian, dan kita nak kira iddah tu tadi. Iddah ni kita nak kira berapa lama, tempoh tu ada masanya berapa lama, gitu tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam faedah tadi, makna kita faham iddah ni tempoh menunggu. Hukum dia wajib. Hukum dia wajib. Jadi hukum wajib tadi tuan-tuan, maka kalau berlaku juga perkahwinan dalam tempoh iddah, confirm tidak sah. Confirm tidak sah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bila dalam keadaan iddah ni tadi, sebab itu dalam kalau kita pergi dalam lagi tuan-tuan, dalam iddah ni tadi khususnya berlaku perceraian yang melibatkan talak raja'i. Dinamakan raja'i ni tuan-tuan sebab dia boleh rujuk. Bila sebut rujuk ni tak perlu kepada nikah baru.
tak perlu kena akad nikah semula, tak perlu. Dia hanya sekadar suami dia sebut nak abang rujuk balik, yang abang rujuk balik, tu je. Sah tu dari sudut hukum syarak. Kita belajar dalam bab rujuk, saya pernah sebut dulu tuan-tuan, rujuk ni tuan-tuan, dia tidak perlu kepada persetujuan isteri, tak perlu. Tu sebab rujuk ni hak siapa? Rujuk hak suami. Sebab itu bila mana berlaku perceraian talak raj'i ni tuan-tuan, talak raj'i ni walaupun berlaku cerai talak 1, talak 2 dan tidak dibenarkan sama sekali tadi bagi isteri tadi untuk dia nikah lain dan wajib kepada tempoh iddah, maknanya tuan-tuan walaupun berlaku cerai di situ dia masih lagi dalam tempoh iddah tadi, masih lagi dikira hak suami dia, masih lagi. Sekarang ni orang duk faham bila mana berlaku cerai talak 1 ni habis dah, habis tak tahu pergi ke mana dah. Tidak, bukan, dia masih lagi tu dikira hak suami dia. Sebab hak isteri tu tadi dia masih lagi boleh dapat apa dia dapat? Nafkah, masih lagi. Lepas tu suami menjadi kewajipan dia untuk memberi nafkah, membayar nafkah. Wajib kepada suami membayar nafkah tadi kepada isteri dia, memberi nafkah. Nafkah melibatkan nafkah anak, wajib. Nafkah kepada isteri dia dalam tempoh iddah, wajib. Manakala dia tak bagi, berdosa. Confirm dosa tuan-tuan, dosa ni, dosa. Dan hak isteri tadi dia boleh buat tuntutan. Tuntutan. Sebab kalau cerita bab tuntutan tuan-tuan, ada tuntutan sementara dan ada juga melibatkan tuntutan secara penuh yang isteri boleh buat. Cuma dia nak buat tadi melalui jalan mahkamah. Dia mesti pergi jalan mahkamah. Kalau melibatkan sebarang tuntutan sahaja, melibatkan mahkamah ni tadi. Tapi kalau dia tak buat, tak dapat cuma kalau orang kata tuan-tuan, walaupun tak sampai ke mahkamah, tapi hasil perbincangan dia dengan isteri dia tadi, maknanya suami kata tak apa, aku bayar, aku akan bagi. Mana suami bagi gitu, okey, tak ada masalah. Cuma biasanya berlaku tuntutan ni tadi, dia melibatkan kehadanya tuan-tuan yang suami tak nak bayar, suami tak nak bagi. Tu tadi. Tu dia akan pergi ke mahkamah biasa kini tadi. Jadi tuan-tuan, berkait dengan iddah sebegitu, dia masih lagi dikira hak suami tu, masih lagi. Bukan kata berlaku cerai talak 1, talak 2 maknanya habis gitu je. Tidak, masih lagi dikira. Sebab itu dia tak maknanya bagi orang perempuan tadi dia tidak boleh nikah. Sebab alasannya tuan-tuan, kalau kita kaji lagi dalam bab iddah ni tadi, sebab suami itu disebut tuan-tuan, suami mungkin di situ bila-bila masa sahaja suami tadi dia boleh rujuk isteri dia bila-bila masa. Tu dalam bab tu. Ni dalam bab hukum syarak lah. Dalam bab hukum syarak tuan-tuan, dalam mazhab kita lagi, mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, katalah kalau suami dia sebut sepatah tuan-tuan, ataupun melalui dia pergi ke rumah, ataupun dia hello ke, jadi hukum tadi tuan-tuan jadi dalam bab rujuk tu tadi. Sebab itu saya tuan-tuan dalam bab cerai, bila mana ada orang nak daftar dia tadi, tengok perintah mahkamah berlaku perceraian talak raj'ah, talak 1, talak 2. Dia ada pasangan tadi dia nak daftarkan cerai dia, dibawa perintah mahkamah, dibawa sijil nikah hasan. Bila mana ada daftar tuan-tuan, kita akan tanya, adakah suami menyebut lafaz rujuk? Adakah suami pernah sebut? Kita akan tanya di situ. Kalau dia sebut kata tak ada, okey, kita akan daftarkan, maka dia akan keluarlah sijil cerai. Tapi kalau dia kata ada ustaz, suami saya semalam mari kat rumah, dia sebut lafaz rujuk, saya pun akan tengok tuan-tuan.
dalam situasi isteri ini tadi diceraikan dalam keadaan mana? Katalah dia mengandung. Kalau mengandung tuan-tuan, tempoh dia lama. Katalah dia bercerai tuan-tuan, katalah berlaku cerai itu tuan-tuan, ni bulan berapa? Bulan 1, masih bulan 1 kan. Katalah bulan 11 hari itu tahun 2016 berlaku cerai. Masa bercerai dulu dalam keadaan dia mengandung. Bila dalam keadaan mengandung tuan-tuan, masa tu berlaku talak 1. Katalah dia mari hari ni, baru dia daftar cerai dia tuan-tuan. Berlaku cerai tu tahun 2016 bulan 11. Masa tu diceraikan dalam keadaan mengandung. Mengandung tuan-tuan, kalau sampai ke bulan 1 ni dalam bulan 1 masih lagi dalam tempoh iddah ke tidak? Masih lagi tu, sebab dia panjang tempoh sehingga melahirkan anak. Tu dia punya tempoh dia. Kalau tempoh melahirkan anak tuan-tuan, katalah suami sebut kepada isteri dia, yang abang rujuk balik, tuan-tuan, sah tu hukum syarak tu. Hak yang bimbang tuan-tuan, bimbangnya takut isteri tadi dia dalam mengandung, kemudian tuan-tuan dia tak cerita kepada siapa-siapa pun, dan suami pun tak ada cerita siapa-siapa, dia pergi pejabat agama tuan-tuan, dia pun daftar gitu je cerai dia. Bila daftar gitu tuan-tuan, memang akan keluar saja cerai. Kalau tuan-tuan, katalah kalau dia pejabat agama juga tuan-tuan, dia pun tak tanya. Sebab tu anak buah saya tuan-tuan, saya minta tanya, kamu kena selidik, sebab dia kait dengan hukum tu tuan-tuan. Anda kata kalau berlaku dia pun daftar gitu tuan-tuan, ataupun dia tipu. Tipu. Sebab ni ada sebut lafaz rujuk, tak ada ustaz, padahal berlaku rujuk. Dia pun daftar cerai dia. Duk tak lama siji cerai dapat. Kemudian tuan-tuan, mungkinlah setahun dua dengan ada siji cerai, dia duk main kerja, balik kerja, jumpa dengan orang baru, jumpa dengan pasangan tadi, nak nikah, guna siji cerai ni. Bila mana dia nak nikah, dia kalau bagi pasangan bercerai, kita nak siji cerai, dia guna siji cerai ni tuan-tuan. Bila guna siji cerai ni tuan-tuan, nikah dengan orang baru, hukum nikah tu tadi, hukum perkahwinan tu tadi tak sah dari sudut hukum syarak. Sebab apa tak sah? Sebab suami pernah rujuk berlaku cerai tu dalam tahun 2016 tu tadi, dalam keadaan mengandung, suami pernah rujuk. Ni tuan-tuan, situasi ni contoh saya bagi situasi dia. Bagi yang mengandung tadi sehingga melahirkan anak, panjang tu tempoh dia. Ataupun dalam keadaan dia tu tadi, situasi isteri tadi dalam keadaan suci dan berlaku persetubuhan. Lepas tu suami dia cerai. Suami cerai tu tadi tuan-tuan, tempoh dia juga lama tuan-tuan, dipanggil tata kuruk ni, makna 3 kali suci. Tetapi pengiraan iddah tu dia akan habis, katalah kalau dia tu dalam keadaan suci tapi berlaku persetubuhan tuan-tuan, dia kena suci tu berlaku persetubuhan tu habis. Kemudian tuan-tuan, bila habis yang tu selesai, kemudian datang haid, habis haid tadi, suci kali pertama, tu baru dikira suci kali pertama. Kemudian habis suci, datang haid, datang suci balik, kemudian mari haid lagi tuan-tuan, dia pengiraan dia akan tamak dia sampai tempoh bila mana datang period ataupun datang haid yang keempat, baru habis iddah. Masuk saja haid keempat tu habis dah. Makna dia tempoh lama juga tu, di situ. Jadi dalam tempoh lama tadi, makna dia tak boleh nikah, makna tak boleh untuk terima pinangan, tak boleh melibatkan hukum syarak tadi, tak boleh. Hal ni tuan-tuan, benda-benda yang kena teliti lah. Sebab itu tuan-tuan,
kami ni sebagai pendaftar ni tadi kita cukup teliti dalam bab-bab ni supaya tak nak berlaku pernikahan yang tak sah. Tapi kalau berlaku macam tadi tuan-tuan, dia lari ke Thailand, lari ke Indonesia, gini ke tempat lain, ataupun nikah di wilayah juga, tapi bukan dengan juru nikah kita, tu cukup bimbang saya. Sebab bila mana nikah dengan orang-orang yang tak sepatutnya tadi tuan-tuan, dia tak akan tanya dah benda-benda gini. Dia akan legan gitu je, dia akan on gitu je, tuan-tuan. Dia akan legan gitu je. Itu satu contoh. Ni melibatkan orang kita lah tuan-tuan. Yang keduanya melibatkan warga negara tuan-tuan. Sebab sekarang ni warga negara kita ramai nikah dengan warga negara Indonesia, ramai. Kalau situasi hak ni tuan-tuan pun bimbang juga, kerana berkait dengan contoh tuan-tuan, berlaku warga negara Indonesia ni tadi, dulu dia pernah berkahwin masa dia di Indonesia tu. Dia pernah kahwin. Bila pernah kahwin tuan-tuan, dia berlaku cerai juga di sana. Indonesia ni tuan-tuan, dia ada juga melibatkan perceraian tu, sijil perceraian dia ada. Dan dia sama je dalam bab tuan-tuan, Indonesia juga menggunakan pakai dari sudut hukum syaratnya sama macam kita, sama je. Kalau dia berlaku cerai di sana tuan-tuan, tapi sijil cerai tuan-tuan, sijil cerai tadi tuan-tuan dia tak bagi, dan berlaku nikah dengan warga negara kita, nikah gitu je. Kalau nikah dengan kita tuan-tuan, kita akan selidik, kita akan tengok melibatkan sijil cerai tadi ada ke tidak, dan dia sudah edah tu macam mana, barulah kita akan onkan nikah tu tadi. Tapi kalau berlaku pernikahan tadi tuan-tuan, nikah gitu, yang sekarang ni ada di negara kita ni, dia panggil nikah secara siri. Nikah secara siri. Mungkin siri ni saya dah tengok tuan-tuan, siri ni saya dah ingat balik, kalau cek balik dia panggil nikah siri ni rahsia. Sirrun ni rahsia, tapi dia panggil nikah siri. Nikah siri ni nikah senyap-senyap gitu je. Siapa jadi juru nikah dia tuan-tuan? Kadang-kadang import daripada Indonesia. Bila kita cek balik siapa dia ni, dia kata Tok Lebah dia. Ni siapa yang nikahkan awak? Bila nikah ni tadi tuan-tuan, dia kata daripada Indonesia ustaz, mari. Kiai daripada Indonesia, mari tuan-tuan. Nikahkan gitu. Tuan-tuan, saya duk faham lah kalau melibatkan dia tu betul-betul, kalau kiai sungguh tuan-tuan, dari sudut hukum syarak dia akan faham. Tapi kalau dia mari nikahkan gitu tuan-tuan, saya pun tak tahulah latar belakang dia macam mana. Latar belakang dia macam mana tuan-tuan, makna background melibatkan dia tu tadi macam mana. Kalau berlaku pernikahan tadi tuan-tuan, yang wali tak ada di situ, Allah, saya nak kata tuan-tuan, tu satulah tuan-tuan. Ni kita cerita dalam bab edah ni tuan-tuan. Ni tak campur dengan hal lain lagi tu. Ada kebenaran nikah yang kita bagi tuan-tuan kepada warga negara kita ni, dia nikah di Indonesia, masuk saja immigration kita, isteri tak boleh nak masuk pun ada. Bila cek dengan immigration tahan, dia ni tak boleh masuk ke negara kita selama 5 tahun, tak boleh masuk. Disebabkan ada berlakunya tuan-tuan, mungkin berlaku penangkapan lah dulu, biasanya gitu. Dia masuk ke negara kita tadi mungkin dengan jalan yang salah, kemudian kena tangkap kepada immigration. Bila tangkap tuan-tuan, confirm dalam 5 tahun dia tak boleh nak masuk tuan-tuan. Jadi bila nikah di sana tuan-tuan, tengok-tengok isteri kena tahan, tak boleh masuk 5 tahun. Memang tuan-tuan, dia akan jadi masalah. Bila nikah ni tadi, isteri tak boleh masuk sini 5 tahun nikah, takkan nak berulang balik daripada Malaysia ke Indonesia hari-hari gitu. Kalau duit banyak tak apa, tapi boleh tahan ke tuan-tuan?
Kita kalau tak ada orang rumah pening selalu, confirm tuan-tuan dia akan berlaku gitu. Sebab itu kita tengok juga tuan-tuan. Itu benda lain lah tuan-tuan. Balik pada iddah tu tadi. Jadi dalam bab iddah tadi, situasi-situasi tadi maknanya hak ni kena kenal pastilah tuan-tuan. Kalau situasi isteri dalam keadaan suci, 3 kali suci juga dia, tapi iddah dia akan datang, dia akan tamat pada haid yang ketiga. Kalau selain daripada tu, haid keempat tuan-tuan. Kalau mengandung tuan-tuan sehingga melahirkan anak. Ada juga berlaku tuan-tuan, isteri tadi diceraikan, isteri tadi dikena cerai, dalam tempoh iddah, tengah-tengah dia menunggu 3 kali suci itu tadi, suami dia mati. Suami itu mati pula. Tengah-tengah menunggu suami cerai. Kemudian duduk 2-3 hari berlaku cerai tadi, tak sampai lagi 3 bulan, tak sampai 3 kali suci, suami meninggal. Nak guna iddah mana? Tuan-tuan, iddah 3 kali suci ke sebab dia masih lagi dikira hak suami dia, ataupun iddah 4 bulan 10 hari? Maka dalam bab ni tuan-tuan, ulama meletakkan bila mana berlaku situasi dalam keadaan macam tu, maka dia kena menunggu iddah melibatkan kematian suami dia. Tempoh 3 kali suci yang diceraikan talak raj'i tadi, dia akan dimahzufkan, dia akan pergi kepada 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari mana dia kena habis tempoh iddah. Habis tuan-tuan. Sebab dalam tempoh iddah ni tadilah dia akan istibra' rahim. Istibra' ni makna dia akan cuci balik rahim tu tadi, sehingga betul-betul clear, tidak ada saki-baki melibatkan benih-benih suami dia yang lama tu. Islam minta cuci semua tuan-tuan, supaya tidak berlaku kekhilafan dari sudut nasab ataupun kekeliruan dari sudut nasab suami itu tadi. Biar cuci sungguh, bila cuci sungguh, habis di situ. Barulah di situ tuan-tuan, mungkin perkahwinan yang akan datang, bila mana berlaku perkahwinan akan datang tadi, makna melibatkan berlaku kekhilafan dari sudut nasab tadi tidak berlaku. Kalau tidak, dia akan berlaku kekhilafan dari sudut nasab tu tadi. Mungkin boleh berlaku pergaduhan tuan-tuan, boleh berlaku pergaduhan. Makna gitu. Sebab tu Islam tu dia betul-betul clear sungguh dalam bab ni tuan-tuan. Maknanya apa yang saya sebut tadi tuan-tuan, rupa-rupanya kita dalam bab munakahat ini, dalam bab nikah ni tuan-tuan, dalam bab cerai itu tadi, maknanya dia ada hukum yang wajib kepada kita tahu dan kita kena clear sungguh-sungguh. Itu tu dalam bab iddah. Adapun melibatkan ihdad. Ihdad ni maknanya tuan-tuan, ihdad ni maknanya berkabung. Tuan-tuan, tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni direkodkan oleh Imam Bukhari daripada Ummu Atiyah, daripada Ummu Atiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tuan-tuan, tidak halal bagi orang Islam tu tadi untuk dia berkabung lebih daripada 3 hari, kecuali dalam bab isteri yang kematian suami, yang Islam benarkan tuan-tuan 4 bulan 10 hari berkabung. Dalam kes lain tak ada, tidak halal Nabi sebut lebih daripada 3 hari, kecuali bagi kes kematian suami. Isteri yang kematian suami, ia lebih daripada 4 bulan 10 hari. Makna 4 bulan 10 hari dia punya tempoh dia. Maknanya makan masa lamalah juga di situ. Dalam bab tu sahaja. Dalam tuan-tuan, hadis ni direkodkan oleh Imam Bukhari, direkodkan oleh Imam Tirmizi, dan juga dalam Sunan Abu Daud pun ada tuan-tuan. Maknanya persepakatan para ulama hadis ni tadi, berkait dengan hadis ni tadi adalah dia panggil hadis tuan-tuan sahih lah, mana di situ. Tu dalam bab kematian suami itu tadi barulah ada 4 bulan 10 hari tu.
Dan dalam tempoh 4 bulan 10 hari ni tuan-tuan, makna dia ihdad, makna dia berkabung. Jadi bila berkabung tu apa dia kena buat? Bagi isteri itu tadi, maknanya satu, dia tidak boleh memakai perhiasan yang melampau, makna begitu. Wangi-wangian yang melampau tak boleh. Islam tak bagi. Kenapa? Kerana di situ menjadi kewajipan kepada isteri tadi menghormati suami dia. Bukan sampai tak boleh pakai wangi yang langsung, tidak boleh. Bukan sampai tak boleh pakai wangi yang langsung, bukan gitu. Tidak, tuan-tuan. Ataupun tak boleh pakai pakaian yang agak okey sikit. Makna tuan-tuan, ada orang faham dalam bab ihdad ni, siapa tuan-tuan, Allah, mandi pun mandi gitu je, pakaian pun nampak serebeh gitu. Tidak, bukan gitu kita faham dalam bab Islam, tidak. Cuma Islam larangnya dalam bab ni tuan-tuan, jangan sampai satu peringkat, maknanya dia tu sebagaimana orang bila mana berlaku, makna jadi macam orang bujang, dia nak pergi melancong pakai gigi gitu. Ataupun tengok orang kata tuan-tuan dengan, iyalah tengok tu, kalau kita pun tuan, kalau sekali tengok nak tengok lagi sekali, makna gitu. Nah, bukan gitu. Itu Islam tak bagi. Itu dalam tempoh ihdad, makna dia jaga dalam bab tu. Adapun kalau nak pergi ke rumah, mungkin nak pergi ke rumah bukan bakal tuan-tuan, nak pergi ke rumah bekas mak mentua contoh dia, ataupun mungkin nak pergi ke pasar, nak cari benda-benda untuk keperluan rumah tu tadi tuan-tuan, itu tak ada masalah. Cuma dalam bab umrah pun tuan-tuan, dalam bab umrah tu tadi pun ada perbahasan para ulama lah, ada perbahasan para ulama. Cuma Saudi ni tuan-tuan, Saudi ni memang dia jaga sungguh benda ni. Kalau orang yang tidak ada mahram ni tadi tuan-tuan, dia jagalah gitu. Sekarang ni tuan-tuan pun dalam keadaan sekarang ni, saya dapat feedback ramai lah, wallahu alam, ramai daripada travel agency dan juga daripada sahabat-sahabat yang buat umrah ni tuan-tuan, memang agak ketat sikit. Sebab tu kalau tuan-tuan, kalau yang tidak ada mahram, dia akan minta kalau nak bawa tadi mahram tadi, dia kena bawa ada satu dokumentasi berkait dengan mahram. Kalau kita sekarang ni tuan-tuan, memang kita dijauhi, kalau bahagian nikah tuan-tuan, kita akan keluarkan, melibatkan bagi orang yang memerlukan permohonan mahram tu tadi, kita akan keluarkan di situ. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, balik pada ihdad tu tadi, tu berkabung. Adapun tuan-tuan, dalam tempoh 4 bulan 10 hari tadi juga, dia melibatkan tempoh iddah tu ada juga di situ, iaitu menyamai dalam 4 bulan 10 hari tu tadi, sehinggalah betul-betul clear, barulah habis tuan-tuan, barulah habis. Sebab itu bagi kes contoh warga negara kita yang Indonesia tu tadi tuan-tuan, katalah kali dia nak kahwin dengan warga negara kita dan dia mengatakan bahawasanya dia telah kematian suami, hak ni juga kita tengok. Sebab dia berkait dengan 4 bulan 10 hari itu. Sebab adalah berlaku nikah ni tuan-tuan, dia duduk di Indonesia, suami baru mati, mari sini tuan-tuan, kerja di sini lebih kurang dalam sebulan di situ, masih dalam tempoh iddah suami mati itu tadi, kemudian nikah dengan orang kita, tuan-tuan, dalam tempoh iddah tu, dalam tempoh kematian suami itu tadi, maka nikah tak sah dari sudut hukum syarak. Tu melibatkan ihdad, tuan-tuan. Tu kita jaga. Dan selain daripada tu tuan-tuan, hak nikah suami dua pun ada dah suami di Indonesia tu, lepas tu di Malaysia satu. Suami di Indonesia pun ada, suami di Malaysia pun ada dua suami dia. Balik ke Indonesia guna suami tu, mari ke Malaysia tuan-tuan guna suami ni. Kita pun pening tuan-tuan. Ada tu tuan-tuan bawa anak, saya kata ni anak suami mana? Suami yang ada di Indonesia. Hak ni anak suami mana? Suami yang ada di Malaysia. Oh Allah tuan-tuan,
tu. Jadi sebab itulah berkait dengan benda-benda gini tuan-tuan, maknanya kita dalam bab dah tadi kita jagalah, kita jaga sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, saya ni secara overall lah makna begitu pada pagi ni. Mudah-mudahanlah tuan-tuan, mudah-mudahan dalam bab nikah ni tuan-tuan kita dapat teliti. Sebelum saya tutup tuan-tuan, sedikit info daripada kami lah di Jawi. Untuk makluman tuan-tuan, lepas ni bagi siapa-siapa yang nak nikah di wilayah persekutuan sekarang ni tuan-tuan, permohonan kita melalui online sekarang ni. Online. Mana kalau duduk di rumah tu ada internet, tuan-tuan, kalau nak borang tadi tak perlu dah pergi ke Jawi. Dan Jawi pun kita tak keluar borang dah sekarang ni. Maka dia masuk internet tadi, dia masuk laman sesawang ataupun website tuan-tuan, SPIM, SPPIM, sistem pengurusan perkahwinan Islam Malaysia. Kalau tarik SPIM tu tuan-tuan, dia akan keluarlah website tu, maka dia boleh mohon permohonan di situ, dia akan isi semua maklumat di situ. Sama ada tak kira lah orang mana sekalipun, kalau nak nikah di wilayah tadi tuan-tuan, dia kena isi borang tu, dia kena isi tuan-tuan. Lepas isi memang dia kena print out balik melibatkan borang tu, kena print out balik. Lepas print out balik tadi tuan-tuan, kena jumpa juga dengan imam kita di kawasan-kawasan yang tempat dia duduk. Bukan kata jumpa dengan imam pun online, tak. Kalau jumpa dengan imam pun online juga tuan-tuan, haru biru kita. Imam tanya, dah nikah? Belum lagi, padahal nikah dah. Chatting ni tuan-tuan ada gitu. Maknanya dia kena tengok. Dia kena tengok. Jadi tuan-tuan gitulah. Cuma setakat ni bila mana data tadi bila dah design kepada kita, data tadi dah ada dah. Dulu kita kena tarik tuan-tuan, kita kena tarik balik apa semua tu. Cuma sekarang ni benda dah masuk dah. Kalau haji contoh Haji Ibrahim saya tahu. Kita dah tengok dah. Mana Haji Ibrahim sebut. Tengok-tengok haji ada. Ni dah rekod. Mana rekod dah ada dengan kita tuan-tuan. Dia punya data dia lah. Cuma sistem ni, bila sebut sistem tuan-tuan, ialah benda hak manusia buat. Kalau down sistem ni, Allah, tuan-tuan, kita pun tengah cari backup lah. Kita tengah backup sekarang ni. Kalau melibatkan sistem down tuan-tuan, kita nak buat tu tadi, maknanya terpaksa kita ke IV sekejap sebab dia tak boleh. Cuma kita tengah cari alternatif untuk backup tu, insya-Allah lah, mudah-mudahan tuan-tuan. Tapi berkait dengan sistem ni tuan-tuan, gitulah sistem ni, benda hak manusia buat tadi tuan-tuan, kadang-kadang adanya kelemahan di situ. Walaupun mungkin canggih-canggih dia pun, tapi ada juga kelemahan dia sistem ni, gitulah tuan-tuan. Setakat ni tuan-tuan, SPIM ni dia gunanya setakat ni yang telah, maknanya benda sama tadi tuan-tuan, Kedah sama macam kita dah sekarang ni. Yang kedua Perlis sama juga. Yang ketiga Negeri Sembilan sama juga data dia. Yang keempat Melaka sama. Yang kelima Perak. Yang keenam wilayah persekutuan. Tu 5 negeri dah kita guna sekarang ni SPIM. Cuma Selangor masih lagi dengan sistem dia. Selangor masih lagi sistem munakahat dia, yang kita tak boleh link lagi. Cuma Selangor dengar khabar, dengar cerita dia nak guna juga, tapi tuan-tuan dia masih lagi tengok melibatkan sistem tadi. Sebab bila mana berlaku peralihan sistem ni tadi tuan-tuan, maknanya dah sistem data tadi dia akan transfer kepada masuk tu tadi tuan-tuan. Tu kadang-kadang dia ada tuan-tuan, data tadi tak sampai yang perlu kita kena tarik balik. Tu bagi ni orang-orang IT lah tuan-tuan. Baik, itu setakat info lah tuan-tuan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi balik tadi, insya-Allah mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan secara sepintas lalu tadi, mudah-mudahan kita dapat mengambil sedikit pengajaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.